Okey, Assalamualaikum. Nama saya Haris. Saya dari Kumpulan 5. Saya ingin memperkenalkan kepada anda semua iaitu projek kami Mini Cooling Tower with IoT. Sebelum saya meneruskan penerangan saya berkaitan dengan projek Mini Cooling Tower, saksikan video klip ini terlebih dahulu. Ini adalah tangki air panas atau pengganti chiller. Air disedot oleh water pump dari tangki ke atas cooling tower. Ini pula kipas yang menarik haba keluar. Ini pula sprinkler valve yang pecahkan air menjadi seperti hujan. Infill pula sebagai alat bantu pecah air menjadi hujan. Air tersebut akan dibawa ke tangki air sejuk. Air sejuk akan ke tangki air panas semula. Ini adalah sensor suhu air keluar. Ini adalah flow rate meter air keluar. Ini adalah sensor suhu air masuk. Ini adalah flow rate meter air masuk. Ini pula adalah bacaan yang kami dapat mengikut sensor yang kami pakai. Baiklah, itu sahaja penerangan kami untuk kali ini. Untuk projek kami iaitu projek Mini Cooling Tower with IoT. Maaf ke atas salah silap jika penerangan kami tidak memuaskan untuk anda semua. Sekian daripada saya, Muhammad Rizafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.